Dalam kesihatan mental, tolong jangan self-diagnose. Self-diagnose very dangerous. Hanya doktor, pakar yang bertauliah sahaja yang boleh diagnose kesihatan mental. Self-diagnose ni, maksudnya dia pergi internet, dia jawab DAS. Lepas tu dia kata dia ada tinggi ciri depression dengan anxiety. Dia jawab PHQ-9. Dia ada ciri-ciri suicide thought. Cek diri dia, oh betul lah tangan aku mengeletak. Oh betul lah dada berdebah-debah. Betul lah saya nak mati. Wah aku kena anxiety. Wah aku kena depression. Self-diagnose sangat bahaya. Kerana yang pertama dia akan menyebabkan panik. Rasa teruk. Rasa diri down. Takut dan bimbang keterlaluan. Akhirnya benda yang tak ada, simptom yang tak ada pun akan ada pada diri awak. Akan lekat dan awak akan lagi teruk. Sebab simptom yang ada itu, dia sebenarnya dia sangat-sangat mild. Hanya simptom biasa saja. Hanya stres normal sebagai orang biasa, takut, risau, berdebar tu, dia hanya mild saja. Tapi sebab awak takut, awak panik, dia jadi moderate dan severe dan merosakkan diri awak. Please jangan self-diagnose. Dia sangat bahaya.